kematian yang dicemburui ni terlalu banyak berlegar-legar di hujung telinga kita ni. Contohnya baru ni ada seorang pakcik, seorang tok, dia kerja sebagai pengawal keselamatan. Dalam keadaan dia tengah solat fardu, dia dijemput oleh Allah. Yang paling terbaru, seorang muazzin, dia mati selepas dia melafazkan laungan yang terakhir di dalam azan, iaitu la ilaha illallah. Kepada sesiapa yang sempat sebut la ilaha illallah dan selepas pada tu dia meninggal dunia, maka syurga bagi dia. Jangan pernah kita penat dan jemu nak dekat mulut kita ni. Tolong doa. Macam mana cara kita nak mati? Matikanlah aku dalam husnul khotimah. Matikanlah aku dalam keadaan yang baik-baik. Apa yang kita nak, kita minta pada Allah. Tapi kalau kita tak minta pada Allah, jangan mimpi, jangan harap.